Dajjal kata, ketika aku dibebaskan, tidak ada lorong kampung bandar kecuali aku akan sampai. Dajjal tak boleh masuk Mekah, Madinah. Dalam Mekah dan Madinah hari ini ada orang fasik? Ada. Bila Dajjal tak boleh masuk Madinah, dia buat kem tentera, diketuk bumi Madinah. Bumi Madinah berlaku gegaran sebanyak 3 kali. Apabila bumi Madinah bergegar, orang-orang fasik dan munafik keluar daripada bumi Madinah. Keluar ke mana? Keluar dan membai'ah Dajjal. Wal'iyazubillah. Hati-hati orang yang buat dosa-dosa kecil yang berterusan dan tidak bertaubat. Dajjal ialah manusia. Dia bukan jin. Dia bukan binatang. Dia bukan syaitan. Dia bukan malaikat. Dia ialah manusia. Tetapi ini yang paling mahal sekali. Hanya mukmin yang boleh membaca tulisan di dahinya. Kaf, fa, ra. Nabi kata kaf, fa, ra, jelas di dahinya yang tertulis kafir. Tahuilah itu Dajjal. Hanya mukmin yang melihat. Fasik tak boleh tengok.